Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengar ni buat perubahan, yang suka pakai minyak wangi, nak pakai minyak wangi tak apa, tak salah, tapi jangan pakai luar rumah. Kalau nak pakai luar rumah juga, minyak wangi yang tak berbau tu, macam apa? Rexona. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin tatayyabat, ayyuma, mana-mana, imra'atin, perempuan, tatayyabat, memakai wangian, tib, semua, kemudian kharajat, kalau tak keluar tidak masalah, dia keluar ilal masjid, nak pergi ibadat ni, bukan nak shopping. Lam tuqbal, lagi teruk, lam tuqbal salatun, tak akan diterima salatnya hatta taghtasil, sehingga mandi. Hadis disahihkan oleh Albani. Beritahu, bagi tahu pada ibu, pada kakak, Pak, ramai orang tak tahu kan. Kadang-kadang tahu pun dia kata, tak kaguk kan, kalau sampai kena mandi,